Tapi kalau takut bini sayang motor, boleh pakai GPS tracker ni, okey. So saya tunjukkan sedikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat depan saya ni ada V-Strom Suzuki 250. Okey. Okey, customer daripada Gombak. Okey. So Suzuki V-Strom ni kali ni dia lain sikit. Biasa Suzuki V-Strom ni dia datang nak pasang navigator, spotlight kan. Okey. So V-Strom ni kali ni datang untuk pasang GPS tracker. Okey. So macam mana saya bagi tahu lah, kerja GPS tracker ni pun memang kerja saya. Daripada start saya buat kerja tu pun ini yang saya buat. Okay, so ini customer bawa sendiri. Okay, so kalau kata nak pakai GPS tracker ni, kena beli, dia ada set dia lah. Okay, dia ada SIM card dia. Okay, so tak kisahlah bentuk lain, bentuk tu tak kisah. Setiap model brand lain model bentuk dia punya GPS. Cuma pastikan ada SIM card, sebab kita akan terus test lah. So ada yang murah tapi dia tak ada SIM card. Lepas tu ada yang murah, dia bukan 4G, okey, dia 3G ataupun 2G. So dia akan delay, yang ambil masa lama sangat untuk kita testing. Daripada segi SIM card pun sama. Okey, kalau kata ada yang murah, ada yang mahal, tapi tengoklah apa kelajuan dia bagi, apa yang dia bagi, kena faham lah. Benda tu semua kena faham, bukan kena fikir nak murah je. Sebab kalau anda fikir murah, beli barang tu murah, nanti dia akan menyusahkan saya waktu kita test. Dia ambil masa kat setengah jam ke sejam. Okey, ini yang selalu saya kena lah. So saya pesan awal dalam video ni. Okey, so ini adalah wiring dia. Okey, yang dia bagi ni ini lah saja kan. Tapi dia ada tambahan, dia kena tambah. Okey, so tu yang untuk pemasangan GPS ataupun segala pemasangan lah, spotlight ke navigator ke apa, saya takkan tunjuk dan saya takkan cerita. Tapi untuk GPS memang saya takkan cerita. Tanya saya kat WhatsApp macam mana nak ajar pun saya takkan ajar. Okey, sebab ini adalah safety. Okey, kalau saya ajar, umpama saya ajar pencuri lah. Okey, lepas tu ada juga installer GPS. Kau nak buat kerja tapi kau tak tahu nak potong wire mana, kau pula tanya aku. Itu yang pening tu. Wayar mana nak sambung wayar mana kau punya kerja kau buatlah sendiri. Okey, saya cakap ni atas pengalaman saya lah. Okey, saya ada nombor-nombor orang yang bertanya kat saya juga tu. Okey, so nanti kita selepas siap pemasangan GPS ni, saya akan tunjukkan beberapa fungsi GPS ni dekat V-Strom ni. Okey, so alhamdulillah kita dah pun settle. Baru saja selesai buat pemasangan GPS tracker. Okey, yang anda tengok ada skrin tu, nama dia navigator, bukan GPS. Okey, yang ini nama dia GPS tracker. Okey, so saya terangkan sikit dulu untuk orang yang nak pakai GPS tracker ni, macam nak buat motor sewa. Okey, hantar anak nak pakai motor ke, belajar ke apa kan. Okey, lepas tu yang mana nak bagi pasangan tengok anda suka ride seorang tapi nak bagi pasangan anda boleh tengok, boleh pakai GPS tracker ni. Yang takut bini tak payah. Okey, tapi kalau takut bini sayang motor, boleh pakai GPS tracker ni. Okey, so saya tunjukkan sedikit fungsi GPS tracker ni dekat motosikal. Okey, onkan motor. Okey, kalau ikutkan untuk GPS tracker ni, saya pun ada jual GPS tracker saya. Okey, tapi customer ni beli dan bawa pasang dengan saya, tapi saya tak tahu apps yang GPS customer ni punya lah. Okey, so dia kena godek sikit lah. Cuma saya boleh ajar dia tengok live location. Okey, dan kita nak tengok pergerakan motor kita macam mana. Okey, macam yang anda lihat ni. Okey, anda boleh nampak itu kenderaan yang saya test tadi. Nampak dia boleh bergerak, dia pergi ke mana. Okey, so dia patah balik ke situ, ke rumah saya ni lah. Sekarang ni saya onkan motor. Okey, motor dalam keadaan hidup, RPM pun hidup. Okey, so dekat sini dia ada engine stop. Okey, so kita tekan. Okey, stand dah ada ni. Okey, bila kita tekan engine stop, kita tekan send. Okey, nampak motor mati automatik. Okey, dengan secara autonya motor anda boleh dikontrol melalui telefon lah. Okey, so bila anda on off kunci, dia tak hidup, sebenarnya tak hidup ni, tapi motor ni dia punya fungsi tu lain sikit, jadi dia hidup lah. Okey, nampak dia mati balik. So saya tunjuk balik. Kalau kata motor anda kena curi ke kan, orang lain bawa orang lain main bawa macam orang gila, okey, macam mana dihidupkan pun tak boleh hidup. Memang fungsi boleh hidup. Okey, fungsi memang boleh hidup. Tapi bila kita nak start, ada setengah motor nak start baru dia padam semua. Okey,
So ini fungsi GPS tracker sebenar. Okey, lagi satu saya nak beritahu customer ni, dia bawa GPS yang 4G punya. Okey, bila 4G dan SIM card dia pula 5G, lagi bagus. Okey, lagi cepat dia punya reaction dia. Engine on balik. Sekarang kita engine on balik. Okey. So saya tengah, bila saya tekan sun kat sini, nampak? Dia terus hidup. So dia punya, orang kata tak ada delay tau. Dengan GPS 4G, yang ini 5G. So anda kena faham GPS tu kenapa dia ada murah, ada mahal. Yang murah tu kebanyakannya 2 dengan 3G. Okey, 2 dengan 3G. Untuk 4G ni yang jenis latest punya. Tapi harga dia mahal sikit lah. Okey, sebab dia punya, orang kata, saya boleh panggil sekarang, otak saya boleh fikir, reaction lah. Dia punya connection dia tu cepat. So SIM card pun main peranan juga. Dah tu 4G, tapi SIM card pula slow. Pakai pula SIM card yang biasa-biasa memang tak boleh lah. Okey, so anda nampak Okey, tadi dah motor tengah mati. So tengok. Okey, nampak motor berfungsi dengan baik. Okey, dia boleh on balik macam tu saja. Okey, so kita boleh tengok live location dekat mana motor ni berada sekarang. Okey, so itu saja untuk Suzuki V-Strom ni. So macam saya bagi tahulah, yang nak buat motor sewa pun bagus, yang mana suka ride seorang, tapi nak bagi pasangan tengok ke mana kita pergi pun lagi bagus. Okey, so tak ada masalah. Yang takut bini je tak boleh. Nak pasang juga boleh, tapi jangan bagi tahu lah. So GPS tracker ni, saya macam ni lah pemasangan dengan saya ni. Setiap aksesori tu saya bukan kejar duit sangat tau. Okay, so kalau kata keperluan, saya akan nasihatkan ke customer lah. Nak pasang GPS, navigator, itu semua ada, orang kata apa, keperluan. Okay, dia bukan kehendak, itu keperluan. Sebab kalau kita nak gantung handphone kat sini, okay, pertama sekali, okay, sekejap. Kalau kita gantung handphone kat sini, kalau navigator, saya cerita bab navigator lah. Kalau kita nak gantung handphone kat sini, satu ada sensor. So cahaya matahari tadi tu, dengan panas dia, dengan sensor tu, dia akan cepat drain bateri. Kedua, benda ni vibrate. Walaupun kita beli ni yang mahal, okay, walaupun kita beli yang mahal, untuk handphone yang mahal, dekat kamera ni dia ada sensor. Okay, banyak benda kalau saya nak cerita. Okay, tu sebab saya, kalau satu benda tu nak buat, nak beli, kena guna otak. Okay, so itu sajalah untuk Suzuki V-Strom customer saya pada Gombak kali ni. Jadi macam saya beritahu, pemasangan dengan saya mengikut spesifikasi. Tak potong wire, tak curi karen, tapi tengok pada aksesori juga. Dan saya akan beritahu customer lah. Okay, macam GPS ni tadi pun saya beritahu customer ada 2 cara pemasangan. So saya tak nak bagi tahu lah. Yang pasang dengan saya je saya akan cerita. Okay, so itu saja. Okay, apa-apa boleh roger saya dekat nombor yang tertera ni. Okay, ciao.